Okey, hari ni saya nak memperkenalkan sebelah saya. Itu yang ni tahun 2006, Innocom Atos sudah facelift lah. 1.1 auto. Okey, dengar auto. Okey, so kenapa hari ni saya nak memperkenalkan kereta ni? Okey, memang kereta ni kita tengah nak ambil buat promosi lah, buat promosi. Okey, boleh tengok ah. Cat dia sekeliling dia cat warna hitam. Cat warna hitam. So far okey lagi. Banyak cantik ya tengok. Sekeliling dia, belakang, okey. Okey, sekeliling dia. So far overall cat masih cantik lagi. Okey, cat masih cantik ya. Okey, depan dua lampu original. Dia kuning lah. So kita boleh polish balik, tak ada masalah. So masa ambil kereta ini memang kilat warna putih. Kilat-kilat lah. Okey, so jom kita masuk tengok dia punya interior. Si cantik, tak ada koyak. Belakang cantik lagi si. Depan engine dia. Tengok engine lah. Ini engine dia. Cantik lagi. Tak ada leaking. Aircon sejuk lagi. Engine masih good lah. Engine gearbox masih good. Belakang buka. Okey lagi. Spare tayar. Jack pun ada. Ini pun ada alat-alat. Alat-alat tukar tayar pun ada. Aircon sejuk. Kita tengok mileage dia berapa. Start engine lah. Cuba start engine dulu lah. Mileage dia 117 524. Okey, radio function, aircon sejuk, gearbox okey, tak ada masalah lagi. Semua cantik lah, lawa lagi semua. So okey guys, kereta ni sudah Puspakom kalau bayar habis terus boleh on the spot buat tukar nama. Orang Malaysia tukar nama dekat kedai. Kalau foreigner mau tukar nama dekat JPJ. Itu saja. Tapi on the spot boleh tukar nama, tak ada masalah.